Assalamualaikum. Nama saya Nur Husna Syahidah binti Abdul Hanid, pemegang nombor matrik C22A0220. Pada video kali ini, saya akan berkongsi pengalaman saya menjalankan program pelajar dalam Enterprise SIAP yang berlangsung selama 14 hari. Dalam program ini, saya telah memilih kedai udang galah selera Serdang sebagai tempat saya menjalankan SIAP. Untuk pengetahuan semua, kedai ini telah didaftarkan dan memiliki sijil Suruhanjaya Syarikat iaitu SSM. Kedai ini terletak di nombor 8 Udang Galah Selera Serdang, Jalan Selendang 26800 Kuala Rompin, Pahang Darul Makmur, laluan ke arah Taman Negeri. Tarikan utama di kedai ini ialah menu berasaskan udang galah yang segar terus diperoleh daripada nelayan tempatan. Antara hidangan istimewa yang sering menjadi pilihan pelanggan ialah udang galah masak lemak, udang galah sambal, udang galah masak butter dan berasaskan udang galah. Kedai ini juga menyediakan makanan lain seperti nasi lemak, mi goreng serta minuman panas dan sejuk yang sesuai dinikmati oleh semua peringkat umur. Ia menjadikan kedai ini bukan sahaja digemari penduduk tempatan tetapi juga menjadi pilihan pengunjung yang datang dari luar dan dalam negeri untuk merasai sendiri kenikmatan udang galah tersebut. Kedai ini dinamakan Selera Selendang kerana ia terletak di kawasan Bukit Serdang dan pada masa yang sama mencerminkan citarasa masyarakat setempat, dan kedai ini benar-benar membawa selera penduduk Bukit Serdang dan menjadi tempat tumpuan ramai. Berusia sudah 30 tahun, kedai ini beroperasi setiap Isnin sehingga hari Sabtu pada waktu siang sehingga ke petang dengan suasana yang sederhana tetapi selesa untuk pelanggan menjamu selera. Syarikat ini sesuai dipilih kerana ia mempunyai keunikan pada menu utama iaitu udang galah segar, selain menawarkan operasi harian yang lengkap daripada penyediaan bahan mentah sehinggalah kepada pengurusan pelanggan. Lokasinya yang strategik juga menarik ramai pelanggan tempatan dan luar daerah sekaligus memberikan saya peluang untuk mempelajari pelbagai kemahiran secara menyeluruh sepanjang menjalani SIAP di sini. You know me the best, you know my worst, see me hurt but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing up again, I've been hurt so I don't trust. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before, but it was a lie, and you deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say that, why is it so hard to say? If all it is to say that, why am I in my own way? Sepanjang menjalankan SIAP di kedai makan udang galah selera Serdang, saya telah banyak mempelajari banyak perkara baharu. Antaranya ialah cara menguruskan kerja harian di kedai makan yang melibatkan penyediaan makanan, layanan kewangan dan sedikit sebanyak tentang pengurusan kewangan. Pengalaman ini juga memberikan saya kefahaman tentang nilai disiplin, tanggungjawab dan kepentingan kerjasama dalam sesebuah perniagaan. Kesimpulannya, melalui pelaksanaan SIAP di kedai makan udang galah selera Serdang, saya bukan sahaja mendapat pengalaman bekerja secara praktikal tetapi juga memahami bagaimana sesebuah kedai makan diurus dari aspek penyediaan makanan, layanan pelanggan dan pengurusan operasi harian. Pengalaman ini memberikan banyak ilmu serta nilai yang berguna untuk diri saya sendiri. Hal ini juga selari dengan moto Universiti Malaysia Kelantan iaitu keusahawanan teras kami yang menekankan kepentingan pendedahan awal kepada dunia perniagaan sebenar.